Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di Serapuk, rumah pengurusi JPKK. Kebetulan sebelum puasa tu datang. Saya sebut menu masakan apa nama ni? Jawa. Jawa. Banjar. Macam-macam lah. Dan saya sebut bahawa punten masakan Jawa yang sedap. Dia macam masakan orang lama ni. Macam apa nama ni? Nasi lemak. Tupat. Lontong Tapi ni santan. tetapi dia menggunakan beras dan juga santan. Kemudian dia punya masa nak masaknya tu tak rebus kan? Tak rebus. Kemudian ditumbuk-tumbuk. Kemudian digelik kopi ni, buah santan. Satu makanan tradisional bagi masyarakat orang Jawa. Dan jarang diparik dengan orang buat. Jadi saya minta supaya punten ni, masakan Jawa ni, khususnya di Kampung Serapuk yang ada di dalam kawasan Parlimen Parit ini, kita kekalkan. InsyaAllah Datuk, nanti kalau ada jamuan raya kita akan buat lagi. Buat lagi. Itu juga dengan banjar, wadah keping, apa benda kan, dan pelbagai. Dan ini sedap. Dan hari ni Tok Ketua sama dengan masyarakat kampung masak punten ini dengan sambal je. Nampak cukup menarik, sedap. Jadi kekalkan identiti ini dan dijadikan juga sebagai makanan, bukan hanya di apa nama kata orang sambutan hari raya, tetapi jika ada majlis-majlis dan sebagainya, punten ini supaya dapat kita buat. Apatah lagi kita di Kampung Serapuk ni kebanyakannya yang ada di dalam kawasan Parlimen Parit, di kawasan berbelanja ni, orang Serapuk ni banyak yang orang Jawa kan. Jadi kekalkan kampung Melayu Jawa di Kampung Serapuk ni. Jadi saya sentiasa menyokong. Dan hari ni di apa nama, majlis berbuka puasa JPKK dengan KRT dan KRT akan dilaksanakan di masjid. Masjid pun dah baru. Itu alhamdulillah dapat sikit bentukan. Jadi dapatlah dinikmati oleh masyarakat Kampung Serapuk. Itulah dianya. Dan sama-sama kita bekerja. Dan insyaAllah saya doakan semua kita dalam keadaan yang cukup baik, sihat, apatah lagi dalam 10 terakhir dalam bulan Ramadan ini. Kecergasan kita, fizikal kita, kekuatan jasmani dan rohani kita ini perlu dikekalkan momentumnya untuk kita mengakhiri Ramadan ini dengan suasana yang cukup kuat, bersemangat dan akan diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Selamat buka puasa. Mohon maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama Tok Ketua. Terima kasih masyarakat Kampung Serapuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.